Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 16 Mei 2025, SMK Zalan Reko telah mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Jom kita ikuti program yang sedang berlangsung. Ayah, di sini ku sendirian, merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nantikan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang. Terlambatlah ke sana, karena aku terlena. Ekspektasi mereka aku buat kecewa. Tertinggallah sudah aku oleh rekan. Apakah perasaan cikgu pada hari ini? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, untuk anak-anak Reko, saya rasa sangat gembira hari ini dengan majlis yang meriah yang membuatkan saya gembira setiap sekali setahun, dan terima kasih untuk anak-anak saya yang sentiasa mengingati walaupun ada hadiah, tak ada hadiah, dan sekadar ucapan saja. Terima kasih untuk semua kerana mengingati cikgu, dan yang pasti anak-anak hormatilah guru anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Baiklah, apakah ucapan anda untuk guru-guru SMK Zalan Reko? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru kat Zalan Reko. Terima kasih sebab selama ini banyak mengajar kami, susah senang dan usaha untuk ajar kami walaupun kami main-main ke apa. So terima kasih cikgu-cikgu. Baiklah, apakah perasaan anda pada majlis hari ini? Okey, perasaan saya untuk majlis hari ini, saya rasa sangat gemuruh dan saya rasa macam majlis ini perlu dijalankan hampir setiap tahun untuk meraihkan jasa cikgu-cikgu kita. Bagi saya pula, saya rasa majlis hari ini sangatlah terbaik. Lagi-lagi apabila pertandingan cikgu, iaitu Musang Berjanggut dan juga yang kerusi tadi. Sekian sahaja liputan dari TV PSS Reko untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Saya